Assalamualaikum, selamat tengah hari. Okey, hari ni saya nak bercerita sikit. Hari ni ada sebuah Gelivina. Gelivina ni masalah dia bunyi suspension. Bunyi suspension depan belakang. So bila kita cek, bahagian depan dia ni bunyi pada bahagian sererek. Bahagian sererek. Nissan Gelivina ni memang tak lekang cakap dengan masalah sererek. Sebab kenapa? Tengok rear end dia. First ada bunyi ketukan sebelah kiri, owner cakap tek 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 tek. So bila bukan tak boleh tukar rear end tau. Macam kereta-kereta seret apa masalah sererek ni, semua kereta rear end ni betul rear end ni dah orang cakap memang dah masalah, tapi first kita nak tengok dulu sererek ni. Sebab kat sini sererek ni dia ada body, dia ada shaft, dia ada seal dalam dia ni. Bila kereta ni orang cakap kan kereta selalu bergerak kita ke kiri ke kanan, so benda tu normal lah. Lama-lama akan haus. So kita nak check free play dalam ni. So bila kita check kereta ni, bila dekat bawah ada load, kita check bahagian body dia ni, ketukan yang kuat, tek 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 tek. So kita cakap dengan owner memang nak tukar sebiji, tak boleh tukar rear end je. Okay, so dah bila tukar sererek, kita boleh tengok lah bahagian suspension dia yang lain. Bahagian suspension dia lain, macam tie rod ni seloknya tukar sekali lah. Dia yang lama ni pun bau. Tengok je remeh. Tapi bila kita belok ada bunyi tek ketek ketek ketek, bila kita pakai yang lama nanti kan bunyi yang sama. Dah dapat free play macam gini, seloknya tukar lah tie rod ni. Lagi Fraser link. Fraser link tengok. Nampak terlalu banyak free play dia. Gelivina ni bukan tak boleh kita nak curi serereknya tukar pada tepi. Dia nak kena turun subframe seloknya, sebab besi bar dia ni besar. Kita nak curi banyak kerja. Seloknya turun subframe lagi senang, lagi mudah. Bila kita turun subframe, kita nampak lah bahagian-bahagian macam gini. Sensor babush ni nampak dalam dia. Nampak tu blazer babush ni dia baru tukar. Tapi bila kita tengok, dia punya bush ni jadi tepiat tau. Bush ni jadi tepiat. Lepas tu barnya pun ada free. Saya tak pasti dia punya pakai brand apa, tapi seleknya pakai yang ori punya lah. Yang ni kita pakai ori punya. Barulah bar tu cakap dah tak gerak dah. Kalau tidak nanti ada bunyi ketukan, sebab bar tu jadi bergerak jadi bunyi. Tu satu isu. Lower arm dia tak ada masalah. Lower arm dia okey, cantik. Lepas tu ada masalah pada bahagian tail lamp belakang, ada bush dia dah crack. So owner cakap untuk next appointment dia akan buat untuk big bush tail lamp. So kereta pun kita dah siap pemasangan. Macam biasa dah siap subframe pun semua. Subframe tu kita bersihkan, spraykan, baru buat pemasangan. Dah siap pemasangan baru kita buat alignment. Ni kereta kita dah boleh bagi kat semua. Okay, so tu sajalah fokus saya hari ni. Semoga ilmu bermanfaat. Jangan lupa like, komen and share. Assalamualaikum. Bye bye.